pasal mak punya kencing manis tu dulu. Mak dulu kan 2 kali cucuk kan insulin. Sekarang ni cucuk lagi tak? Tak payah. Awak tak cucuk dah? Siapa nak cucu mak takut lah cucuk lah. Mak dah sihat ke kencing manis? Kencing manis dah sihat dah? Elok dah. Elok dah. Ubat makan lagi tak? Ubat ubat dia tu. Ubat kecil manis tu. Yang kapsul tu mak makan banyak mana? Cuba tunjuk kapsul yang mak ambil tu. Apa tu ubat? Ubat kecil manis. Mak makan berapa biji ni? 3 biji. Sebelum ni masa mula-mula mak makan dulu berapa biji? Kau kata 3 biji, 3 biji tak makan. Yang masa mak makan yang mula-mula, yang ingat tak ada gatal tu? Dulu kan? Dulu tu 5 biji. 5 biji sehari, malam? Malam berapa biji? Malam 5 biji. Apa 5 hari habis kotak ni? Lepas tu gatal tu hilang lah. Hilang kata dia. Mak punya kencing manis dulu sebelum ni berapa bacaan? Bacaan kencing manis sebelum ni berapa? 6. Sebelum masa yang tinggi tu. Yang tinggi tu berapa ya? 12. Yang tak boleh baca langsung tu. Dulu awal-awal non. Ni 30 lebih. 19. 19. Tu. Yang mak cucuk tu. Biasa tu kan yang mak selalu pengsan, kena hypo kan. Habis mak ambil yang kapsul ni dah rasa sihat lah. Sihat lah. Yang cuba mak tunjuk mak punya kapsul tu. Yang mak ambil tu, cuba mak tunjuk. Ni. Mak ambil yang ni lah. Sekarang ni dah sihat dah. Sihat dah.